Ramai peniaga kata bisnes makin laju, order makin banyak, tapi peliknya duit simpanan tetap kosong. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Itu tanda duit bisnes masih belum ada arah yang betul. Kita rajin cari rezeki, tapi kalau setiap untung terus dibelanjakan, bisnes tu tak akan ke mana. Sebab tu penting hasilkan sebahagian untung kepada emas. Bila simpan dalam emas, kita kuncil hasil titik peluh tu daripada bocor. Duit boleh habis bila nafsu datang, tapi emas kekal sebagai harta sebenar. Ramai usahawan berjaya bukan sebab untung besar, tapi sebab pandai menyimpan dengan disiplin. Pesan mentor saya, kawal duit sebelum duit kawal kita. Jadikan emas sebagai akaun untung sebenar dalam bisnes kita. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.